Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, lama juga saya tak buat video berkaitan dengan Zone Test 350E ni. So, mileage dah 40,000 km. Saya nak servis dan juga tukar beberapa part untuk Zone Test kesayangan saya ni. Okey, hari ni kita nak tukar fork depan. Kita nak tukar spring sebab depan ni pakai YSS fork kit kan. So, kita suruh tadi check sikit dari segi suspension, servis CVT dan berapa part lagi nak tukar. So saksikan video ni sehingga habis. Ah? Ah. Oh, okey ah. Ah. Ada lah main sikit kan? Saya lebih kurang dalam 73 lah. Kan? Belakang kita. Keras sangat sebelumnya aku buat kan? Tak boleh berlaku. Oh, jalan jauh pesan tu. Ni yang salah satu hari ni. Tapi kau motor baru ni, motor accident, langgar anjing. Hari ni saja saya jumpa 2-3 kemalangan, semuanya langgar anjing. Saya kat Bentong tadi, pagi tadi 2 ekor mati anjing melanggar. Tapi motosikal lain lah So ni tahziah pada owner Zone Test ni. Katanya patah kaki ni. So ada sikit lah tengoknya. Oh, patut salah abang. Pi. Claim warranty. Baru lagi ni keluar ni, cantik lagi ni. So hati-hati jalan raya. Claim insurance. So ada masuk lagi lah. Jom. Ada diskaun lah. Saya punya free ada. Acik tak nak bagi free. Okey, ni Zone Test yang baru. Sampai lagi stok sampai boleh pasal lagi Malaysia nampak. Baru sampai. Jom, harga sama tak tahun ni 2026. Tak ada naik, tak ada turun Tanya Lily. Ada naik lagi harga? Ada naik harga tak? Tak ada. Bagi tahu awal-awal. Tahun 2026 mana tahu naik harga kan? Okey, ni yang baru sampai. So, saya nak pergi bengkel jap, nak tengok motor saya. Servis 40,000. Fork okey? Boleh fork? Dia boleh, memang boleh pakai? Ngam? Mana ini? Dia punya apa? Spring tu sama je Sama. Cuma yang ni dia halus sikit. Yang tu dia besar sikit. Oh, mana boleh. So yang tu lagi keras sikit daripada ni. Yang ni lagi lembut. Lagi mantap kan? Try tu, belum try belum tahu. Tapi jalan kat dalam tu ada satu palang, tak tahu lori dia lepas ke tak. Cantik ni. Dah macam-macam nak buat ni. Oi, 368G. Apa tu jatuh? Apa tu air? Oh, ini dah banyak buat. Tahan. Stiker. Tapi memang 368 ni ialah motor baru sampai kan. Macam-macam lah nak kena tengok.
Jangan lupa 350i dah lama ni. Kan lama. Legend. Legend ni. Legend. Okay. Kan 4,000 40,000 servis. Nak tengok berapa saya punya kena hari ni. Adik kata dapat 50%. Ha? Tak. Tak lah. Sekejap lagi sikit. Mizan, saya punya motor jangan lupa tu. Motor saya jangan lupa cepat sikit. Okey bang. Tengok dalam gang. Ha? Dia baru masuk pagi tadi. Oh, memang ah. Malam boleh main bola. Clear. Oh, ya ke? Penuh Semua kosong. Aku ingat baru sampai ni banyak ni pun dah habis. Baru sampai. Itu baru sampai. Sampai buat pulau terus. Kan? Boleh main futsal kat sini. Yalah. Ni ingatkan rupanya dah banyak. Ini engine overseas kan? Ni saya motor Alah, engine overseas ni. Berapa harga? yang ni 19 Ha? 8 Okey lah. Main dia rendah lagi kot. 20 ni. Okey tu. Cantik. Sold out. Belum bagus. Oh, masuk. Bos punya. Oh, ya, bos tambah lagi motor. Hijau. Oh, ini pahal. Tai burung ni baru sampai. Aduh, sekono dah Ha? Airport ni. Betul lah. Okey. Kali ni hijau. Hijau, merah, putih. Untunglah motor banyak masuk. Motor banyak masuk, cepatlah sikit dapat bonus. Bonus. Kan? Bonus dapat, bengkel dapat, bonus sekali. Macam kita orang dulu, dia bengkel ada poinnya berapa. Kalau C ada poinnya berapa. Dia akan bagi juga. Sekarang ni dia yang kaya. Oh. Aku yang mati. Itu saya part time lah, saya tak kursi saya kat situ. Boleh? Aku part time itulah. Order dengan saya. Ini panjang kaya ni. Baru habis kan? Tapi sekarang aku hari-hari aku pau. Pau kan? Order. Hari-hari makan tengah hari memang kena ada. Mana boleh makan seorang? Kesian kita orang ni. Dia gini. Baik kau ada. Baik cat ya. Abang dia. Oh abang dia. Abang dia pencet. Dia mau diri ke? Oh, So, Komen cakap pukul 10 malam jangan telefon dia. Orang nak tidur. Kalau nak telefon juga, ada syarat-syarat tot. tak apa, jangan risau. Ada pukul 10, orang kata terus. WhatsApp dulu, saya dari mana, cakap dulu. Baru je tengok, baru boleh PM balik. Malam ni ada telefon kau. Nanti saya belum tidur, okey je. Kalau lepas tu pandai-pandai lah kan, belanja ke kan. Minum. Ada si ayam kan. Tak rugi pun. Tak rugi pun. Orang kata orang apa berbudi kita berbahasa. Si meracun. Tak tutup kedai dah. Kau boleh tutup kedai? Tujuh. 6.30. Ini dah pukul apa? Oh, ini nampak 4 dah. Bagus nak faham. Dah dah sampai bonus dah. Betul kau tadi. Senyap Senyap je kan. Aduh. Kan ada Cina lah. Wah. Sembilan. Oh.
Lain macam lah. Salesman sekarang memang senyum je. Wah tu banyak tu. Malaysia ni mana? Okey, terima kasih. Habis sama. Asyik tu. Sikit lagi. So hari ni kita servis. Okey, saya nak balungkan sini. Servis ni kalau 20,000 lain, 25,000 lain. Yang ni dah 40,000. Biasa kita akan tukar belting, bearing. Ada bearing tayar kan. Ada bearing cover engine. Dan ada beberapa part lagi yang lain macam clip, roller, nak kena check tu. Bila kita buka CVT, kita tahulah kan ada barang-barang yang kena kita tukar. Jadi dah mileage 40,000, pastinya banyak jugalah modal kita kena keluarkan. Sebab kita skuter ni agak maintenance agak tinggi berbanding dengan kapcai ataupun yang pakai rantai. Jadi Alhamdulillah dah 40,000 kilometer. Warranty pun dah habis. Tapi prestasi enjin masih lagi mantap. So saksikan video ni seterusnya akan datang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.